Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hilman bin Anwar Zamri akan membacakan surah Al-Qad. Surah Al-Qad adalah surah ke-97 dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makiyah yang berarti diturunkan di Mekah. Surah Al-Qad mengisahkan tentang malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dalam Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Maksud ayat yang pertama, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maksud ayat yang kedua, dan apa jalannya engkau mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar. Maksud ayat yang ketiga, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud ayat keempat, pada malam itu, Malaikat Jibril turun dengan izin Allah untuk urus segala urusan. Ayat yang kelima, malam itu malam yang penuh berkat sehinggalah terbit fajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.